saya macam terpinggir lah, kenapa tiba-tiba dapat budak tu. Lepas tu saya susukan. Lepas tu next day tu dalam 2-3 hari tu rasa sakit lah dekat bahagian susukan tu. Okey. Kalau macam dengar rukyah tu kepala dia macam kembang. Rasa kembang kepala meremang lah. Okey, sakit pula ada sakit apa pula? Tu saya selalu sakit tulang belakang lah. Sakit di kawasan tulang belakang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Inama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Jiwa paranormal di tengah malam sunyi, ku dengar panggilan rintihan jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Abang Wan datang membawa sinar terang dengan ketahui dan semua rasa takut hilang. Tak gentar, tak pernah goyah. Abang Wan melawan segala mara bahaya. Jin dan sihir bukanlah halangan. Dengan doa suci semua teratasi dengan tenang. Abang Wan paranormal, menolong yang lemah, mengusir segala jin yang nakal. Form 6. Okey. Lepas tu dia berhulu budak. Tapi saya macam terpinggir lah, kenapa tiba-tiba dapat budak tu. Lepas tu saya susukan. Lepas tu next day tu dalam 2-3 hari tu rasa sakit lah dekat bahagian susukan tu. Okey. Lepas tu lately ni kembar. Saya mimpi kembar. Mimpi budak kembar, budak tu dah jadi kembar pula. Lepas saya susukan sebelah kiri, lepas tu saya serahkan dekat seorang makcik. Lepas tu dan lagi seorang tu saya serahkan kat seorang lelaki sebelah kanan. Okey. Tapi time tu rasa macam saya baru lepas bersalin. Okey. Makcik duduk belah sini. Lepas tu yang kedua saya mimpi anjing masuk dalam rumah. Tapi time tu saya seorang je perasan anjing tu. Tapi tengok orang lain semua macam kenapa bagi anjing tu masuk. Anjing tu dah keliling rumah lah. Tapi saya tengok mak dengan ayah dengan abang semua macam buat tak tahu je. Tapi saya cakap ada anjing masuk dalam rumah ni. Okey, pernah mimpi macam bersetubuh ke dirogol ke ada? Itu macam anjing tapi saya tak berapa Tak berapa ingat lah. Tapi yang kerapnya memang mimpi baby lah. Okey. Ular pun ada. Ular ada lah. Okey. Dari sudut lain lebam-lebam ada tak? Lebam tak ada. Kena tindih masa tidur ke? Tak boleh bergerak tiba-tiba? Sekali lah. Okey, boleh nampak kelibat ke? Boleh dengar bisikan ke? Kalau macam tu tak ada kot rasanya. Tak ada lah. Okey, rasa diperhatikan, rasa diikuti ada tak? Tak ada. Okey, dari sudut lain ada tak rasa macam tertutup? Nak kahwin ke? Tak nak ada boyfriend ke? Maksudnya tak nak ke fasa kahwin lah. Kalaupun kawan dengan orang pun kejap je, lepas tu rasa benci apa semua. Saya memang tak ada kawan. Okey. Okey. Pernah kena rasuk juga? Tak. Tak pernah lah. Okey. Dia cuma kalau macam dengar rukyah tu kepala dia macam kembang. Rasa kembang kepala meremang lah. Okey. Sakit pula ada sakit apa pula? Tu saya selalu sakit tulang belakang lah. Sakit di kawasan tulang belakang lah. Okey. Sakit dia sentiasa ataupun berwaktu? Boleh dikata setiap hari juga lah. Dia cenderung petang lepas asar sampai malam lah. Siang kurang. Okey, itu memang sakit gangguan lah. Pasal dia berwaktu. Kalau sakit biasa dia sentiasa sakit. Kalau macam balik kerja tu start daripada, sebab saya balik kerja pun dah dekat asar juga lah. Okey. Okey, lain-lain ada tak macam perkara-perkara pelik berlaku? Tak ada lah. Okey, dia lebih kepada mimpi. Okey, gangguan emosi ada tak? Tiba-tiba sedih, tiba-tiba takut, tiba-tiba marah, tiba-tiba murung. Ada? Biasanya jadi macam tiba-tiba sedih ke apa? Ataupun macam mana? Tiba-tiba jadi tiba-tiba macam saya rasa macam sesak nafas. Okey. Lepas tu dia macam nak nangis tapi tak boleh nak nangis. Okey. Awak pernah cek ada anxiety ke apa ke semua? Tak pernah? Tak pernah lah. Okey.
Okey, sakit di kawasan pinggang je lah. Okey. Lain-lain simptom ni berlaku dah berapa lama? Daripada saya sekolah rasanya. Masa lepas akhir balik tu lah. Okey. Start yang minggu tu masa saya stam lah. Form Okey. 6 kan. Okey. Tu first rasanya. Yang kedua baru-baru. Jadi subhanallah, anak makcik lah. Okey. Jadi sebenarnya gangguan ni banyak orang kena. Cuma banyak orang kena gangguan lah sekarang ni. Cuma macam kita bersakit tak payah tahu mana datang, yang penting kita sembuh sudahlah. Okey. Pun kita tahu segalanya datang pada Allah dan akan kembali pada Allah. Kita sebagai hamba usaha dan ikhtiar lah. Cuma pada diagnose yang abang diagnose, kalau dari sudut sakit hanya di pinggang saja. Okey, dalam rahim tak ada rasa menyucuk ke memulas ke menikam, ada juga. Okey. Gangguan emosi pun ada, gangguan mimpi pun ada. Kerasukan semua tak adalah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita kena yakin tak ada penyakit yang tak ada ubat. Kata Nabi, 2 penyakit yang tidak ada ubat. Yang pertama tua, yang kedua mati. Jadi selagi kita tak sampai fasa tu, insya-Allah pasti akan ada ubat. Kita usaha dan selebihnya urusan Allah dalam kesembuhan. Ya, insya-Allah. Okey, selepas ni niat dalam hati, yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Setiap usaha mesti ada hasil. Tak ada usaha yang tak ada hasil. Cuma kadang-kadang tak jadi pasal pesakit was-was. Betul ke boleh sembuh? Kalau kena balik, tu was-was lah tu. Itu sebab dia kena balik, pasal dia minta. Ya? Yakin sungguh-sungguh dengan Allah, lepas tu niat, ya Allah, mudah-mudahan usaha yang aku buat malam ni mengabulkan segala hajat-hajat aku. Lepas tu tutup mata, zikir. Zikir pakai kalimah Allah ataupun la ilaha illallah, diulang-ulang menggunakan hati kita. Kalau ada rasa sakit sangat, bagi tahu. Okey, tutup mata, zikir, fokus. Buang dunia dan isinya sebentar, yang ada hanya Allah di dalam diri kita. Okey, boleh mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahil 'aliyyil 'azim. Bismillahil ghafurus syakur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi arkik min kulli syai'i yuzik min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid. Allahu yashfika. Bismillahi arkik. At-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, izinkanlah aku merawat jasad ini, ya Allah. Hancurkan segala jin dan sihir dalam tubuhnya, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okey, sekejap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقل جاء الحق وذهاق الباطل innal batila kana zahuqa. Hancurkan ya Allah segala kebatilan jin dan sihir yang ada dalam jasad ini ya Allah. Allahu Akbar. Keluarkan semua ukhuruj. Adallah, keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Keluar semua yang ada di rahim. Keluar semua yang ada di pinggang. Keluar semua yang ada di dalam salur darah. Keluar semua yang ada di dalam jiwa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Tenangkan diri dulu. Lagi teruk pada maknya. Kadang-kadang kita sangka
kita teruk. Ada orang lain nampak macam tak teruk, tapi buat rawatan dia lagi teruk. Macam tu lah. Okay. Kita boleh nak keluar. Okay, sekejap. Kan kita clearkan dekat perut. Okay. Relax. Teruskan zikir dulu. Tenangkan diri, minum air lagi sikit. Okay. Tangan dia dah shaky dah tangan dia. Tangan dia dah shaky. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Okey. Relax. Okey, awak pegang ujung ni, letakkan dekat perut awak. Okey, tenang. Pegang ujung kayu ni, letak kat dalam perut. Letak masuk dalam telekong. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر ولا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Keluarkan semuanya ya Allah mulai muntah. Allahu Akbar. La ilaha illallah zatullah. La ilaha illallah sirullah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الله أكبر الله بسم الله الله بسم الله الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شرب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لا حول ولا قوة إلا بالله. Okey, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قل لك وحي musuh-musuh Allah aku melaknatmu dengan laknat Allah Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sekarang rasa macam mana? Rasa better? Tak ada dia macam tersekat. Ada sikit lagi dalam perut. Tak apa. Okey, tapak tangan. Buka tapak tangan. Okey. Okey, gosok dua tangan awak. Okey, tekupkan ke muka. Selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam dalam. Tekupkan muka, tarik nafas paling dalam. Okey. Macam tu. Sekuatnya. Okey, tahan 1 2 3 4 5. Lepas. Okey, nak air lagi tak? Relax. Sikit lagi je tu. Okey, minum air sikit lagi. Okey, buat sekali lagi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik dalam kuat-kuat. Okey, tahan 1 2 3 4 5. Okey. Okey. Subhanallah walhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah.
Ada lagi tak tisu? Nak tisu lagi? Okey. Okey, kali ini selawat sekali lagi. Sebelum selawat, ikut abang baca ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan minyak wangi kesukaan baginda Nabi SAW ini, ya Allah, hancurkanlah ya Allah, binasakan ya Allah, tamatkan ya Allah segala kebatilan jin dan sihir yang masih tersisa dalam tubuhku, dalam rahimku, dalam salur darahku, dalam jiwaku ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal ya Allah. Binasakan, tamatkan semuanya ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, tarik nafas dalam. Kita tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Okey, sekarang rasa macam mana? Saya tak ada rasa apa-apa, cuma macam masa tu Okey. je. Okey. Saya tak tahu pula. Tak, awak punya muntah yang awak cakap tadi tu dah rasa lega dah? Alhamdulillah. Sakit awak ni nampak macam ringan, tapi bila kita cek, tengoklah berapa banyak awak muntah. Mimpi bayi ni merujuk kepada jin itu beranak pinak. Dan biasanya dia akan duduk part-part yang kita sakit tu lah biasanya. Sekarang pinggang rasa sakit lagi tak? Dah tak adalah. Bahu rasa ringan tak? Bahu. Rasa ringan bahu. Dada rasa lapang? Alhamdulillah. Okay. Syukur Alhamdulillah. Banyak muntah. Jadi feel better sekarang. Beza badan daripada sebelum rawat tadi. Alhamdulillah. Macam saya dah kembang kepala dah. Sekarang kepala semua rasa ringan. Alhamdulillah. Okay. Macam abang cakap, gangguan tu ada, tapi dia kalau tengok pada tanda-tanda yang awak cerita, dia tak berapa ketara lah. Tapi bila kita ruqyah baru kita nampak kita teruk ataupun tidak. Kita nampak agak teruk juga. Macam mak tadi, kita sangkakan teruk, rupanya bila ruqyah dia tak teruk. Itu bahagian dia rezeki di malam ni. Rezeki awak malam ni nampak awak nak keluarkan segala benda tu punyalah sakit sampai tekak. Semua jadi sakit kan.